Okey, ini tablet Oppo terbaru. Support 5G dan yang paling penting dia ada Mate Display. Mate Display tu apa? Jangan bimbang. Kita unbox dulu. Kalau korang beli tablet ni, korang actually akan dapat free keyboard dan juga free pencil. Dan yang ni aku reset pasal Oppo terus bagi full setup, tak payah beli asing-asing kat sini. Untuk student atau orang kerja, ini memang nice gila lah kat sini. Dalam kotak standard je lah. Tablet ni sendiri, manual juga kabel. Benda basic semua ada. Ni pula Oppo pencil dia dan ini pula keyboard. So bila kita setup semua ni, boom, complete setup dia terus nampak macam mini laptop tapi versi tablet kat sini. Bagi aku design nampak clean, nampak premium, tapi benda yang paling stand out dekat sini adalah dia punya screen jenis Mate ni. So apa benda Mate screen ni sebenarnya? Kalau korang biasa guna iPad atau tablet biasa dekat tempat terang, kafe, di tepi tingkat, luar rumah, selalu nampak pantulan lampu, pantulan muka sendiri bila korang tengok skrin tu. So dengan Mate Display ni, pantulan hampir tak ada kat sini. Dia guna anti-glare coating, so bila light kena skrin, dia tak ada reflect balik dekat mata. Dan lagi tu bila korang sentuh skrin sendiri, rasa dia macam baca atas kertas. Mata tak cepat penat, teks nampak jelas. Bila tulis guna pensel pun rasa lebih natural kat sini. First impression aku pasal tablet ni, aku rasa dia lebih fokus pada productivity dan juga comfort lah. Dengan free keyboard dan free pencil, ni jenis tablet yang korang boleh guna lama-lama tanpa rasa serabut sebenarnya kat sini. So, apa pandangan korang pasal Oppo Pad 5 ni? Nanti aku cerita lebih lanjut lagi dalam next video.